Lautan sentiasa bergerak, tidak pernah berhenti. Walaupun nampak tenang, ada kuasa tersembunyi yang bekerja di bawah permukaan air. Salah satu pergerakan yang paling mengagumkan ialah naik dan turun paras laut setiap hari yang kita saksikan di pantai. Kita panggil fenomena ini pasang surut yang berlaku 2 kali sehari. Bayangkan Anda berdiri di pantai dan melihat air perlahan-lahan naik ke darat. Ini air pasang yang membawa air lebih dekat ke pantai. Beberapa jam kemudian, air surut menampakkan lebih banyak pantai dan mendedahkan dasar laut. Ini air surut. Pasang surut bukan kejadian rawak, tetapi boleh diramal dengan tepat. Ia disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi, bulan dan matahari yang bekerja bersama. Graviti adalah berperanan utama untuk mengawal pergerakan air pasang surut. Sama seperti bumi menarik Anda dan memastikan Anda tetap di atas tanah, bulan dan matahari juga menarik bumi dan lautannya, mencipta pasang surut. Bulan, walaupun saiznya lebih kecil, memainkan peranan utama dalam mewujudkan pasang surut. Graviti bulan menarik bumi dan yang lebih penting, menarik air di bumi. Tarikan ini paling kuat di bahagian bumi yang menghadap bulan. Tarikan kuat ini mewujudkan bonjolan air yang menyebabkan air pasang. Di seberang bumi, air pasang juga berlaku. Ini mungkin kelihatan mengelirukan, tetapi ingat, bulan menarik seluruh bumi, bukan hanya air. Matahari, bintang kita, juga memainkan peranan dalam pasang surut, walaupun pengaruhnya kurang daripada bulan kerana ia jauh lebih jauh. Namun peranannya tidak boleh diabaikan kerana ia memberikan daya rikan tambahan yang mempengaruhi lautan kita. Graviti matahari boleh menguatkan atau mengurangkan tarikan bulan bergantung pada kedudukan relatif mereka. Semasa bulan baru dan bulan purnama, matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan. Ini menyebabkan daya tarikan graviti yang lebih kuat. Penjajaran ini mewujudkan air pasang yang lebih tinggi yang dipanggil pasang perbani, di mana air laut naik lebih tinggi daripada biasa. Semasa suku pertama dan suku ketiga bulan, matahari dan bulan berada pada sudut tepat antara satu sama lain, menghasilkan daya tarikan yang lebih lemah. Kedudukan ini menghasilkan air pasang yang lebih rendah yang dipanggil pasang anak, di mana air laut surut lebih rendah daripada biasa. Variasi pasang surut ini menunjukkan pengaruh gabungan tarikan bulan tolakan buat matahari pada lautan kita, mencipta irama semula jadi yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Pasang surut mungkin kelihatan seperti kejadian biasa, tetapi ia mempunyai impak yang besar terhadap planet kita dan kehidupan kita. Mereka bukan sahaja mempengaruhi lautan, tetapi juga daratan dan atmosfera kita. Bagi hidupan laut, pasang surut adalah penting. Mereka menyediakan habitat yang dinamik dan kaya dengan nutrien. Aliran air yang berterusan mewujudkan ekosistem yang unik. Ini membolehkan pelbagai spesies berkembang maju dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Banyak makhluk bergantung pada pasang surut untuk makanan, tempat tinggal, dan tempat pembiakan. Tanpa pasang surut, banyak spesies akan kehilangan sumber utama mereka. Manusia juga mendapat manfaat daripada pasang surut dalam pelbagai cara. Dari memancing hingga pelayaran, pasang surut memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Pasang surut membantu dalam navigasi, terutamanya di perairan cetek. Mereka memberikan panduan semula jadi kepada pelaut. Ia juga memainkan peranan penting dalam penangkapan ikan. Nelayan sering bergantung pada jadual pasang surut untuk hasil tangkapan yang lebih baik. Spesies ikan tertentu lebih banyak semasa pasang surut tertentu. Ini menjadikan pasang surut sebagai faktor penting dalam ekosistem laut. Tambahan pula, kita telah memanfaatkan kuasa pasang surut untuk menjana elektrik di loji kuasa pasang surut, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui.